Hang siapa nak halang aku atas minat aku sendiri. Orang tua aku pun suka apa yang aku buat. Mereka lebih suka aku habiskan duit aku atas minat aku daripada aku habiskan duit aku kepada dadah, kelak, mabuk dan sebaliknya. Ya memang aku jahat, tapi jahat aku ada batasnya. Tak salah apa yang aku buat untuk puaskan hati aku. Dan ni kalau hang nak tahu, aku bersyukur sangat-sangat sebab dapat support daripada kedua orang tua aku. Hang siapa nak halang aku, sedangkan depa tak pernah halang aku untuk aku habiskan duit aku dekat minat aku sendiri. Daripada hang enjoy sana sini, hasil apa pun tak ada. Aku lebih rela habiskan duit aku, masa aku kepada minat aku sendiri. Biar puas hati apa yang aku buat. Orang tua aku pernah berpesan 3 perkara: jangan main perempuan, jangan minum arak dan jangan berjudi. Dan aku faham maksud depa. Dan aku pilih jalan aku ke arah ni untuk kebahagiaan aku demi minat aku tersendiri. Kalau hang tak suka, hang dengar apa yang aku nak cakap. Lu angkat lu punya kaki, watarama tengok lu punya muka lagi. Hang faham?